Baik Cik Alia, prestasi awak semasa ujian dan temuduga sangat baik. Tahniah. Sekarang awak hanya tinggal proses akhir untuk penyerahan dokumen saja. Terima kasih Puan. Di sini saya dah sediakan semua dokumen yang Puan butuhkan. Terima kasih. Awak tahu kan, kalau kita nak percepatkan urusan ada caranya? Maaf Puan, apa maksud Puan? Yalah, sikit-sikit untuk mudahkan urusan awak pas kerja. Macam di kopi. Alah, faham lah. Oh, okey. Baik. Aku tak sangka lah. Dia terang-terang minta. Kalau aku tak bagi, nanti proses aku jadi lambat pula. Kenapa? Apa yang berlaku? Kau tahu kan Nadia, aku ada temu duga. Masa temu duga tu, pegawai tu minta duit kopi dekat aku. Duit kopi? Alia, kau kan dah usaha sungguh-sungguh. Kalau kau layak, mesti kau dapat. Jangan biar sistem rosak sebab takut. Bukan semua orang macam tu. Tapi aku takut Nat. Kalau aku lapor, kau rasa apa jadi? Sebab ramai takutlah orang macam tu makin berani. Kau tak sendiri, aku akan sokong kau. Nah, awak sibuk ke? Tak sangat, kenapa? Saya nak tanya awak sesuatu ni. Pernah tak Puan Rosana cakap dengan awak pasal duit kopi? Duit kopi? Pernah. Waktu aku mula-mula masuk dulu, pernah dia cakap pasal tu. Aku takut, tapi aku biar je. Tapi sampai sekarang hati aku tak tenang. Aku rasa aku nak lapor lah benda ni. Benda ni tak boleh didiamkan. Betul. Tapi kalau kau berani, aku ikut. Baik. Jom. Jom. Assalamualaikum Puan. Boleh kau masuk? Ya, masuk. Ya, ada pulang agak. Sebenarnya, kami datang sini ada cerita Puan. Satu hari lepas, saya ada temu duga dengan seorang pegawai. Lepas saya temu duga, dia minta saya duit kopi. Dan benda tu berlaku dekat kawan saya juga. Betul Puan, waktu saya masuk dulu pun kena macam tu. Saya harap Puan boleh ambil tindakan dengan segera. Terima kasih atas keberanian kamu berdua. Hak kami akan menjalankan siasatan berkenaan masalah ini dengan lebih lanjut. Kamu berdua tak perlu risau. Pihak kami akan rahsiakan identiti kamu berdua. Alhamdulillah. Seronok semacam nampak. Ada apa-apa ke? Nadia, kau ingat tak hari tu aku ada pergi temu duga? Aku dapat kerja tu. Wah, aku dapat. Tahniah Nadia. Akhirnya kau dapat juga kerja tu. Alhamdulillah, tanpa sesen pun aku layak dapat. Tindakan kau melapor hari tu adalah tindakan yang bijak. Kau dah ubah sesuatu Alia?